ba đủ mê ăn bài Đại u thái đi gu ai Nganti permisi ku buya Kue tradisional yang menjadi viral sekarang yang orang selalu cari adalah dinoh. Dinoh ini dibuat daripada tepung beras pulut, sedikit kelapa parut kering dengan gula. Ini adalah kue tradisional Kayan Lompanai. Dipanggil dinoh lah. Dalam bahasa Kayan dinoh. Dalam bahasa Melayu kue tradisional Kayan. Kalau Iban macam mana? Iban saya pun kurang pasti. Kita cakap je kue tradisi lah. Ya, kue tradisi lah. Kue asal. Kue tradisi lah tuan. Kue asal. Okey. Kue asal. Pertama kali tengok ni kue. Asal ya buat dia leper tuan, asal ya leper. Tapi kami agak ya bujur tahu awak ke apabila celap ya lagi crunchy lah. Campur cakap. Jadi itu antara menu yang terbisik pak kedai pusat macam ini tu tu kayak ya. Jadi makanan tu mampu milik lah, mampu makan. Memang makanan tradisional. Ya. Ini cari apa nama cari? Dinoh. Ini Dinoh. Dalam bahasa Kayan Dinoh. Dinoh bahasa Kayan. Ya. Jadi bahasa Iban aku nak minta ampun Kue Jadi tradisi lah. ini ikan sultan, kimiding, Bidin galik, ini pansoh, lubi pansoh, Lubi tutup. curi tutuk, tempoyak, ikan keli, tempoyak. sate babi campur terong, Asam. Ya. Itu uh, babi goreng spesial. beri spesial, Ini Goreng babi kicap. kicap. Ini maling lah, Maling. lacim Maling goreng. oke. Ya. Jadi ini antara makanan-makanan yang saya ambil pagi ini. Makan. Banyak lauk nih. Banyak lauk. Asam. Salai,
habis salai campur tengah asam. Tempoyak. Tempoyak. Banyak lauk makan ni. Babi kicap, babi goreng special, dan babi tutuk. Babi salai campur telur asam, miding, ikan kelik. Ini pun ada. Sultan. Anak-anak senang makan, special hari ini makan. Tengok saya punya ni, lawak saya sendiri banyak. Selesai sudah makan. Cuma nasi saja yang tinggal, lawak semua habis. Memang lawak sini sedap, masakan tradisional sedap. Boleh datang ke tempat ini. Yang berdekatan dengan Kuching, siapa yang berdekatan dengan Kuching, yang tinggal di Kuching boleh datang. Kalau ada pergi Kuching boleh datang sini. Boleh datang sini.